Saya masuk. Aman, mari dekat kedai Eko. Oh, favourite adik. Assalamualaikum guys. Allah, baru sempat nak buat video. Actually kami dah sampai dekat Putrajaya. Actually dah sampai dekat Putrajaya tapi baru start nak buat intro. Jadi kami main dekat Putrajaya ni ada dua tujuan. Satu, first nak bawa mak abah main jumpa kau Kamal, bebas Kamal dengan anak-anak buah. And then yang keduanya nak pergi sambut birthday anak kawan Kamal duduk dekat Putrajaya juga. So nak buat video ni sebagai kenangan. Kamu start nak buat video. Sepatutnya Kamal buat video daripada perjalanan nak mai ke sini daripada Kedah, tapi Kamal tak sempat sebab Kamal drive semalam. So lo ni baru nak start buat vlog. Kamal mai dekat kedai Eko. Tu kita nak pergi kedai Eko Putrajaya. Anak belakang Kamal. Anak Kak Long tak dapat nak shoot video birthday boy sebab request dari member Kamal, dia tak mahu masukkan dalam sosmed. Kamal buat mak abah, tapi mak Kamal duduk dengan kak Kamal. Nak pergi beli barang sikit pun. Birthday boy actually Kamal dah beli hadiah untuk member Kamal, tapi Kamal ada lupa something. Macam hadiah tu macam tak complete lah. That's why Kamal main Eko ni. So jom lah. Jom. Sedap weh makan kat ni. Boleh try kalau kau main cyber. Kau boleh try kat ni. Untuk Wan sampai suruh promote. Siapa-siapa main Cyberjaya boleh try makan kat ni. Ikan bakar Cyberjaya. Kalau dah main kat area sini lah. Try makan tengah hari kan. Saya masuk. Hai. Kenapa? Hai. Bagi je. Bagi nanti saya marahin. Tengok pasang tanaman untuk mak kami, untuk pokok-pokok bunga dia. So kita nak pasang-pasang hari ni. Nak tengok instruction ni.
ni dah misi rumput dah kot. Oh ni lawa. Oh ni. Tak silap ni. Rumah ni pun lawa. Ni. Makan Mary Brown. Makan Mary Brown set. Mau nak ada jam tak? Mana buku bombay apa? Okay, hari ni kami nak pergi ke Sungai Petani sebab Abah Kamal ada appointment dengan doktor. Hari ni kami nak bawa Abah Kamal pergi ke hospital Sungai Petani lah sebab nak pergi dia punya pasal kad OKU. Abah Kamal salah seorang pemegang kad OKU sebab kad OKU Abah tu nak kena renew. Jadi nak renew tu salah satu prosedur nak renew tu JKM suruh pergi jumpa buat appointment dengan doktor. Nak tengok Abah punya status pendengaran telinga Abah tu kan. Abah Kamal pun dia badan tak pun dah sihat. Hari ni 29 lebih dah kan. Dia duduk tarik selimut. Dia tak keluar mana pagi ni. Tengah tunggu Abah dah ni. Tengah tunggu Abah siap. Abah Kamal ni seorang yang tak tahulah buat pujuk. Dia payah nak pergi ke hospital. Kamal nak buat vlog sikit lah. Dia tengah pakai baju. Ada orang lah. Ini siapa? Awak nama apa? Nama saya Ali Syukri. Anak dia ke? Anak dia. Anak Ali Syukri? Ya. Oh, tak selalu duk pergi hospital. Memang payah lah nak boleh pergi hospital dengan Abah ni. Selalu kan duk pergi hospital dengan mak. Macam Abah ni payah. Dia orang yang payah nak pergi ke hospital, klinik kerajaan. Oh, dia panggil dah. Nak suruh gambar makan tau. Ni mak tu buat telur, nasi goreng. Oh, sardin. Oh, favourite adik? Oh, breakfast. Lepas tu dah Ali Syukri kan. Makan dia gaduh nak. Apa pakai kopi tak kena tu apa? Kopi sekali. Tak kena. Alhamdulillah weh, pemudanya urusan. Alhamdulillah tuan pemuda sebab dapat parking dekat gila dengan hospital. Kalau masuk-masuk kan ada orang keluar pada kereta. Keluar pada parking. Kalau masuk-masuk tu dapat parking dekat sini. Dekat gila dengan depan nak masuk tu. Tak jauh pun. Kamu dah drop Abah dekat depan tu. So kamu nak pergi kat Abah. So jom lah. Ikan bawah memang. Satu separuh kan? Ada berapa? Yang penuh tu ayam bawang satu. Telur masin. Kari ikan. Ikan. Ikan satu. Ikan bawal tak? Iya, ikan bawah. Ikan bawal. Kau campur.
dapat telur masin. Telur masin dan telur sotong. Selain pada telur sotong, ada telur ikan.